Korang ada bajet 30k nak beli cash, ni saya ada bawa korang tengok kereta-kereta apa yang ada ready stock kat saya. Banyak kereta-kereta cantik, kereta Jepun ada, kereta national ada, kereta-kereta sedan, MPV, hatchback pun ada. So mari guys. Okay, first saya ada Honda City GM2 tahun 2013 facelift model. Yang ni model ada pedal shift, Android player semua dah ada, dashcam semua dah siap. Yang ni nak jual 25,800, dah siap tukar nama, dah siap puspakom guys. Nak Toyota pun saya ada juga. Ni dia Toyota Vios Kelly tahun 2014 J-Spec, dah siap dengan full body kit TRD. Yang ni nak jual dengan harga body 29,800, dah siap tukar nama, dah siap puspakom dah guys. Nak kereta Nissan saya ada juga, Nissan Almera tahun 2018 1.5 E-Spec. Yang ni dah siap dengan full body kit Nismo dah. Okey, nak jual dengan harga 28,800, dah siap tukar nama, dah siap puspakom juga guys. Beza pun ada guys. Yang ni Beza tahun 2022, baru lagi guys. Mileage pun dalam 80,000 saja, 1.0 G-Spec auto Yang ini nak jual dengan harga body 27,800, macam biasa, dah siap tukar nama, dah siap puspakom. Nak MPV pun ada guys. Saya ada Alza tahun 2014 Special Edition, dah siap tukar nama, dah siap puspakom. Harga saya nak jual dengan 25,800. Yang ini dalam dah siap dengan Android player juga guys. Kemas guys kereta ni, cantik. Nak MPV lagi besar, saya ada juga yang ni tahun 2018. 1.6 Executive Turbo. Okey, yang ini nak jual 27,800. Macam biasa, dah buat tukar nama dengan puspakom, dah masuk dah dalam harga. Myvi pun saya ada guys, tahun 2014 1.3 Special Edition. Yang ini nak jual harga body 21,800. Ada sebiji lagi tapi kereta tu tak ada kat showroom. Yang itu 22,800 2015. Yang itu model Icon. Yang ini Myvi lagi best. So ada 2 biji untuk Myvi saya stok. Okey, yang ini nak jual Alza lagi murah, 18,800 sahaja. Tapi ni baru nak cuci ni. Nanti kita akan polish balik lampu semua. Kita akan detailing, kita akan buat balik semua cantik-cantik. 18,800, 1.5 EZI tahun 2013 guys. Okey, yang mana nak cari Azia, saya ada tahun 2020. Yang ini dah siap dengan sport rim. Dalam pun kemas, cantik. Tapi kereta belum basuh sebab baru masuk. Yang ni saya nak jual dengan harga 26,800. Azia 1.0 G Extra Spec tahun 2020 guys. Kereta segmen C pun saya ada, Preve. Yang ini spek turbo premium, dah siap dengan full body kit. Okey, saya ada 2 biji stok. Yang ni dua-dua sama tahun, sama spek, cuma color yang berbeza. Satu kali hitam, satu lagi color yang tu grey. Yang ini kita orang nak jual dengan harga 25,800. Dah siap tukar nama, dah siap puspakom. Siapa yang berminat, cepat bagi tahu. Okey, sebiji Vios Katak tahun 2003. Yang ini 1.5 E-Spec auto. Yang ini memang cantik guys. Siapa yang berminat, bawah 15,000 boleh dapat dah ni. Okey, saya nak jual dengan harga body 12,800 sahaja. Dah siap tukar nama, dah siap puspakom. Viva Elite tahun 2012. Yang ini auto juga. Saya nak jual dengan harga 13,800. Dah siap tukar nama, dah siap puspakom. Kereta saya jamin cantik gila guys. Okey, dah siap Android player sekali kat dalam dia. Itu antara kereta-kereta yang saya boleh tunjukkan sebab video terlampau panjang. Ada banyak lagi kereta-kereta. Alza saya ada lagi sebiji, saya ada Saga BLM, saya ada Wajah. Banyak lagi pilihan-pilihan kereta yang bajet bawah 10,000 pun ada. Okey, so kalau korang nak dapatkan lebih info, boleh pergi ke profil saya. Ada nombor kat situ, pandai-pandai lah korang hello saya. Okey, so nanti saya hantar gambar dengan detail dekat dalam hello. Okey, so siapa yang nak mencari kereta-kereta yang terbaik, boleh cepat projek saya. Okey, Assalamualaikum guys.